Ish. So guys, kenapa ada tulis 4G? 4G ni menunjukkan ini CCTV untuk letak dekat rumah, dekat mana-mana kawasan yang mana tak menggunakan Wi-Fi. Dia menggunakan SIM card, pakai 5G. Letak kat kebun, boleh pakai 5G. Letak dekat mana-mana lah korang letak. Nak jagakan kebun, jagakan rumah, jagakan family, jagakan siapa-siapa yang rumah tak ada Wi-Fi, sangat sesuai. Dia pakai SIM card 4G, so korang boleh kawal dari monitor atau kawal daripada jarak jauh. Ada nak musim durian, nak jagakan kebun, takut kena curi, takut kena kacau dengan monyet. So guys, korang boleh pakai ini CCTV. Sebab apa? Yang ni dua dalam satu tau. Atas bawah, kiri boleh, ke kanan boleh. Ada lagi speaker rakaman, ada suara. Yang mana speaker ni bukan hanya untuk rakaman, ada bunyi alam. So guys, kalau korang letak dekat kebun, dia boleh bunyi alam. Monyet nak curi makanan kita, kebun kita punya buah apa, dia akan lari. So guys, kalau korang berminat dengan ini model yang terbaru, pakai aplikasi yang biasa, ini harga kita tengah buat offer. Siapa yang berminat macam biasa, tekan dalam beg kuning atau masuk live saya sekarang.